Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat datang kembali ke channel aku. Baik, aku Firdaus dan kembali baru sampai dekat channel aku ni. Tak subscribe lagi, jangan lupa guys tekan subscribe dan tekan like button dekat bawah ni. Okey, dalam video kali ni aku nak kongsikan kepada korang antara aplikasi yang dulu mungkin pernah wujud dekat Malaysia ni, dan mungkin juga korang pernah register apps tu. Dan agak popular juga aplikasi tu walaupun tak buat marketing yang sangat kuat. Walaupun marketing mereka biasa-biasa je. Alright, tapi ramai juga yang menggunakan aplikasi tu dulu. Tapi kini aplikasi tu macam dah tak wujud ataupun kita dah tak nampak lagi dah. Daripada segi marketing pun mungkin dah tak ada lagi. Dan kita pun tak tahu apps tu aktif ke ataupun mungkin dah tutup operasi dia. Ataupun dah jenamakan dengan jenama yang lain. So dalam video ni aku nak senaraikan antara 5 aplikasi yang pernah ada dekat Malaysia dulu, yang pernah popular juga dekat Malaysia dulu. Alright, yang mungkin korang pernah daftar juga dulu. Dalam video kali ni, dan kita tengoklah, alright, aplikasi tu dah ke mana perginya pada hari ni. So sebelum kita start guys, jom kita roll intro dulu. Baik, jom kita straight to the point. Apps nombor 5 yang pernah aktif dulu adalah aplikasi iHunter. iHunter ialah platform on-demand delivery yang dibangunkan oleh iHunter Sendirian Berhad. Konsepnya adalah untuk pengguna yang boleh membuat tempahan melalui penghantaran aplikasi termasuk parcel, makanan, groceries dan juga barang keperluan yang lain. Pada peringkat awal, iHunter menawarkan servis seperti express parcel delivery, food delivery, grocery delivery, van delivery, truck delivery, motorcycle delivery, ride ataupun e-hailing dan juga barang keperluan dan juga bekalan perubatan. Ada satu laporan ketika pelancaran dia dulu pada tahun 2020 menyebut yang iHunter ni membolehkan pengguna menempah van, truck ataupun motosikal untuk penghantaran dan menjejaki perjalanan secara real time. Pada ketika itu, mereka juga mendakwa yang telah mempunyai lebih 1,000 servis partner dan juga rider di seluruh semenanjung Malaysia. Platform ini juga pernah diiktiraf sebagai platform P-hailing yang membuktikan mereka agak kuat dan memang pernah menjadi pemain sebenar dalam industri delivery dekat Malaysia ni. So, adakah iHunter ni masih lagi aktif untuk tahun 2026 ni? Dalam record ataupun kita tengok dekat Google Play Store, memang dah tak ada lagi dah aplikasi ni dekat sana. Dan juga daripada segi update tentang aplikasi tu dekat diorang punya platform sosial media pun dah tak ada lagi dah sebarang update. Yang last pun kita boleh nampak update mereka tahun 2022. So, aku labelkan aplikasi ni sebagai aplikasi yang mungkin dah ditutup ataupun dah tak aktif lagi. Yang keempat, aplikasi yang juga popular pada satu ketika dulu adalah aplikasi Dah Makan. Dah Makan ialah startup food delivery Malaysia yang diasaskan pada tahun 2015 oleh bekas eksekutif Foodpanda. Berbeza dengan GrabFood dan juga Foodpanda yang menjadi marketplace untuk restoran, Dah Makan menggunakan model cloud kitchen. Mereka sendiri menyediakan makanan dan menguruskan penghantaran kepada pelanggan. Konsep mereka bukan sama seperti konsep untuk food delivery yang lain. Contoh untuk food delivery yang lain, daripada restoran, kemudian kepada aplikasi dan daripada aplikasi kepada rider, kemudian barulah sampai kepada pengguna. Sebaliknya, konsep Dah Makan ni mereka menggunakan konsep daripada restoran ataupun cloud kitchen. Kemudian kepada rider dan juga kepada pelanggan. Makna kata dekat sini mereka membangunkan sendiri menu, menyediakan makanan di dapur yang direka untuk penghantaran dan kemudian menghantar terus kepada pelanggan. Model ini membolehkan mereka mengawal keseluruhan proses daripada pembangunan makanan sehinggalah kepada last mile delivery. So, pada sekitar tahun 2020, Dah Makan mula untuk melakukan perubahan besar di mana Dah Makan tak wujud lagi dah. Pada ketika itu, mereka mula menukar nama ataupun rebranding balik daripada Dah Makan kepada jenama Pop Meals. So, kalau orang cakap Dah Makan ni hilang daripada industri P-hailing, tak, sebenarnya mereka menukar nama sahaja. Jadi kalau kita tengok balik dekat aplikasi Google Play Store, memang masih lagi ada aplikasi Pop Meals. Cuma Dah Makan tak wujud lagi dah. Yang ketiga adalah aplikasi Tapau. Tapau ialah startup delivery yang berpangkalan di Shah Alam, Selangor. Ia menawarkan konsep on-demand delivery. Bukan sekadar hantar makanan, tetapi juga boleh hantar parcel, dokumen, hadiah dan pelbagai lagi tugasan penghantaran yang lain.
Menurut laman web Tapau, mereka menyatakan sejarah perniagaan bermula sejak tahun 2011 sebelum Tapau berkembang sebagai startup delivery dan dilancarkan secara sepenuhnya pada September 2020. Sebelum pelancaran penuh itu, mereka mendakwa telah menarik kira-kira 10,000 peniaga dan juga rider dari seluruh Malaysia. So, antara perkhidmatan yang ditawarkan oleh Tapau ni adalah mereka menawarkan servis untuk parcel delivery, food delivery, dokumen hadiah penghantaran kecemasan, two-way delivery, penghantaran barangan sehingga sekitar 80 kilogram, simple moving dan juga schedule delivery. Tapau juga menyenaraikan beberapa kategori seperti Tapau Mall, Tapau Pharmacy, Tapau Pet Care, Tapau Mart, Tapau Fresh, Tapau Gadget, Tapau Health and Beauty dan juga Tapau Food. So maksudnya dekat sini mereka cuba membina satu ekosistem yang menggabungkan shopping plus food plus delivery plus lifestyle dalam satu aplikasi. So berdasarkan carian aku dekat Google Play Store, aplikasi Tapau ni memang dah tak ada lagi dah dekat sana. Aku pun tak pasti sama ada aplikasi ni masih lagi aktif ataupun memang dah tak wujud lagi dah. Aplikasi nombor 2 yang agak famous juga satu ketika dulu, alright, adalah aplikasi Bungkusit. Bungkusit ialah platform on-demand runner delivery yang diasaskan di Malaysia. Syarikat ini mula ditubuhkan pada tahun 2017 di Kuala Lumpur dan fokus mereka adalah on-demand runner service. Konsep Bungkusit masa tu agak menarik sebab dia bukan semata-mata food delivery. Mereka menggunakan konsep anything you want from anywhere at any time. Pengguna boleh minta rider untuk mengambil sesuatu daripada restoran, kedai, rumah kawan, pejabat, malah menghantar barang ke pejabat pos. Pada peringkat awal, mereka menyasarkan penghantaran siap dalam sekitar 60 minit dengan fungsi real-time tracking. Antara contoh penghantaran menggunakan servis ni adalah makanan daripada restoran, makanan dari gerai ataupun pasar malam, parcel, dokumen, hadiah, barang dari kedai dan juga barang yang perlu dihantar ke postal service, serta barang dari rumah seseorang ke tempat lain. Malah, bahan marketing mereka juga memberikan contoh seperti Ramly Burger, barang sale dan juga durian. Konsepnya ialah kalau barang itu boleh dibawa dengan motosikal, rider Bungkusit boleh cuba ambil dan hantarkan. Bungkusit dulu bukan hanya ada dekat Kuala Lumpur je. Okay. Mereka ni ada dekat pelbagai negeri yang lain. Contohnya macam dekat Johor, Pulau Pinang, Melaka dan juga Negeri Sembilan. Jadi memang ada kemungkinan ramai juga rider delivery yang lama dekat Malaysia ni pernah nampak atau menggunakan platform ni. Jadi pada tahun 2026 ni aku meletakkan aplikasi Bungkusit ni yang masih tak diketahui statusnya, sama ada masih lagi aktif ataupun tak. Tapi kalau kita tengok dekat luar sana memang tak nampak lagi dah, okey, marketing daripada jenama Bungkusit ni. Alright. So mungkin mengambil masa untuk nak aktif balik ataupun mungkin dah pun take down sementara ataupun mungkin dah ditutup. Aplikasi nombor 1 yang agak popular juga satu ketika dulu adalah Mr. Speedy ataupun Borzo. Mr. Speedy adalah satu platform penghantaran on demand yang menawarkan perkhidmatan kurier dalam bandar. Pengguna boleh membuat tempahan untuk menghantar dokumen, parcel, makanan, hadiah dan barangan lain. Aplikasi ini menyatakan yang mereka beroperasi di beberapa negara termasuklah dekat Malaysia. Dekat Malaysia ni, Mr. Speedy pernah menjadi salah satu pilihan untuk same day delivery dan penghantaran dalam bandar. Untuk penjenamaan Mr. Speedy ni, mereka dah menukar banyak nama. Selepas menggunakan nama Mr. Speedy, mereka menggunakan nama WeFast. Kemudian baru ditukar nama kepada Borzo. Antara servis yang ditawarkan oleh company ni adalah hantar parcel, hantar dokumen, hantar makanan dan juga kek, hantar hadiah, hantar barang pelanggan, penghantaran untuk perniagaan, penghantaran segera dalam bandar dan juga lain-lain lagi. So kalau korang tanya aplikasi ni wujud lagi ke tak silap aku tahun 2023, 2024 macam tu kan. Borzo dah pun hantar satu notis, okay, yang mana mereka akan tutup operasi mereka dekat Malaysia ni. Alright, pada ketika itulah. Tapi selepas aku buat carian dekat dalam Google Play Store, aplikasi tu masih lagi ada. Mungkin aplikasi tu mungkin ada tapi mungkin tak wujud dekat Malaysia ni, ataupun aplikasi tu ada tapi ambil masa untuk nak aktif balik. Sebab dulu tak silap aku pernah nampak, right, dia punya notis yang mengatakan mereka akan tutup, okay, mereka punya servis dekat Malaysia ni. Alright. Jadi selepas aku tengok
dekat dalam Google Play Store tu masih lagi ada. Aku tak letakkan company ni sebagai dah ditutup. Mungkin masih lagi aktif, mungkin tak ada dekat Malaysia ni, ataupun mungkin tengah take down untuk nak aktifkan balik seperti yang sebelum ni. Okay, so aku rasa itu je kot video yang aku nak kongsikan kali ni, tentang 5 aplikasi yang pernah wujud dekat Malaysia. Alright, yang mungkin korang juga pernah register dan pernah gunakan servis mereka ni dekat Malaysia ni. Okay, kalau macam aku sendiri, aku pernah gunakan servis Bungkusit. Aku pernah gunakan servis Mr. Speedy dulu. Dua tu je lah yang aku rasa aku pernah guna. So kalau korang juga pernah ada pengalaman menggunakan aplikasi yang aku senaraikan tadi ni, korang boleh komen dekat bawah ni. Boleh sharing korang punya pengalaman sepanjang korang menggunakan aplikasi yang aku senaraikan tadi tu. Okay, mungkin membantu juga sebelum ni, ataupun mungkin korang pernah ada nightmare ke menggunakan servis daripada company tu. Alright, boleh tuliskan dekat komen bawah ni. So, aku rasa tu je kot. Kalau korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa tekan subscribe dan tekan like dekat bawah ni. Jumpa lagi guys. Aku Firdaus. Assalamualaikum. Bye.